Umi selalu cakap lah, kalau nak cari suami tu, cari yang macam bapak saya sendiri sebab dia memang sangat put the family first. Sekarang saya berumur 27 tahun, saya target sebelum 30 lah insyaAllah. Kahwin jangan membazir sebab perkahwinan ni dibina selepas majlis tu. The perfect wedding is always intimate, close, tak perlu macam tu grand, cukup untuk merapatkan semua orang yang important dalam hidup saya. Memang itu yang saya selalu cakap dengan anak-anak, kahwin jangan membazir sebab perkahwinan ni dibina selepas majlis tu. Macam mana you nak bawa perkahwinan tu. Bukan waktu majlis tu you buat grand, lepas tu macam mana nak teruskan kehidupan. So the simple is the best. Nanti tak ada meletakkan syarat, yang penting tuan badan tu. Ya, Umi selalu cakap lah, kalau nak cari suami tu, cari yang macam bapak saya sendiri sebab dia memang sangat put the family first. Saya sebab anak sulung, kita banyak macam pendam sendiri sebenarnya. Tapi recently saya banyak rapat dengan adik saya. Kita banyak berbual lah dengan adik sebab yelah dua beradik je kan. So saya banyak berbual dengan adik dan adik dia selalunya dia akan tukar sampai. Memang betul. Dia kalau nak bercakap pasal pasangan, terus akan bercakap dengan adik dia. Dan kita tahu pun daripada adik dia. Sekarang saya berumur 27 tahun, jadi saya target sebelum 30 lah insyaAllah. Umi bukan saja Ibu Ros, dia juga manager saya. Sambil dia manage saya, dia juga bekerja sebagai HR manager kan? Ya. Betul. Jadi sebenarnya dia lagi busy daripada saya ya. Tidur awal tapi jarang saya lakukan tu sebab saya memang selalu balik lambat bekerja. Kalau dia merajuk tu, aunty tak boleh. Kalau anak tu senyap, aunty tak boleh. Aunty akan pujuk dia lah. Ibu kan? Selalu dia akan pujuk, dia berbual je. Selalunya kita akan berbual pasal kerja lah sebab Rus agak busy, Mak Rus pun busy. Jadi kita berjumpa tu pun dekat rumah jarang sebenarnya. Kalau jumpa memang dah penat ataupun makan kita berbual-bual pasal kucing. Sebab kita banyak kucing. Kita ada 10 kucing. Selalunya fashion saya sendiri. Tapi sebenarnya kalau nak tahu mak saya sangat fashionista ya. Saya rasa saya inherit suka shopping tu daripada mak saya lah. Dia macam Kita suka benda-benda yang cantik. Kadang-kadang kita berkongsi tudung lah, kongsi handbag lah, itu biasa. I pun ambil dia punya. Terus sangat seorang yang bertanggungjawab, bukan pada diri dia sendiri saja, dia bertanggungjawab pada family. Dalam sikap dia yang tegas tu sebenarnya adalah didikan kami lah sebagai parents kan. Nasihat saya dekat dia, kalau dia pergi terbang jauh sekalipun, jangan lupa mana asal usul dia. Dekat mana dia bermula tu. Itu yang selalu saya cakap dengan dia. Mana dia pergi, dia bawa nama family. Yelah, kita 4 beranak je kan dekat rumah. Jadi mungkin selepas perkahwinan jarang berjumpa kan. Ada kehidupan sendiri, family sendiri. Jadi ini adalah masa saya untuk membalas balik jasa ibu saya. Sampai sekarang pun mak saya adalah manager saya, ayah saya lah yang tolong uruskan kontrak, adik saya lah yang teman pergi syuting. Jadi family saya sangat-sangat involved dalam kerjaya saya. So kalau saya berkesempatan, I always want to give more and more to my family lah.